Okey, pagi ni kena kopi segelah dengan sekut. Macam biasalah. Kopi habis dah, tapi bolehlah buat wayang minum ke. Buat game ni. Kopi game dah tu kan. Roti ni guys ku. Cecah. Tadi masa air banyak ni, kita cecah game ni. Cecah-cecah kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. This fish point or garden point guys go, garden fish. Okay, here memang sangat-sangat comel guys go. Alhamdulillah. Cuaca sangat-sangat cantik hari ni guys go. Nampak saya pun ni dah. Alhamdulillah. Okay guys go. Jadi ni lah kita panggil tempat Shark Point. Alright. Jadi rakan sahabat boleh tengok lah. Kita duduk dekat sikit. Okay. Ni kawasan Shark Point guys go. Alright. Jadi bila korang sampai dekat sini, korang boleh berenang daripada sana sampai kat sini guys go. Jadi shark dekat sini dia tak bahaya guys go. Sebab kalau kau Mak Saleh dia panggil black tip shark. Kalau ke ni dia panggil you cerdik lebih kurang macam tu lah guys ku. Jadi kepada rakan sahabat nak pergi snorkeling boleh pergi dah ni. Cuaca sangat-sangat cantik lah guys ku. Alhamdulillah. Nampak steady. Nampak tu. Okay guys ku. Alright. Turtle point. Okay. So here you can see the turtle. Ataupun awak boleh tengok lah punya. Nampak steady kan? Jadi kejap saya ikut depan dulu guys. Alright. Okay. Dekat sini tempat penyu guys ku. Jadi kepada korang kalau datang pulau perhentian nak snorkeling kat sini wajib. Sebab apa guys ku? Nampak ramai orang kan? Orang tengok penyu guys ku. Jadi kepada rakan sahabat ni lah panggil Turtle Point. Okay guys go. This turtle here. Gitu lah. Kita ayat ke saya suruh mari tengok ni. Kat sini guys go. Nampak tu. Kalau korang fokus betul-betul guys go, korang akan nampak tu. Penyu. Nampak tu bawah tu. Jadi korang boleh tengok sendiri air. Memang sangat-sangat jernih guys go. Jadi kepada korang macam tu je lah. Tak payah susah-susah berenang jauh-jauh guys go. Kat sini memang sangat-sangat cantik. Nampak dah hitam tu. Jangan tengok ni. Tengok tu. Nampak tu. Jagi dia timbul ni. Kalau kita tunggu lama sini. Nampak. Alhamdulillah. Jadi kita akan tunggu dekat sini guys ku. Sambil kita tengok saya tengok penyu guys ku. Jadi rakan sahabat, memang sangat-sangat cantik air guys ku. Alhamdulillah. Dan kepada korang yang suka berjemur lah. Yang suka berjemur, korang boleh berjemur dekat pantai ni guys ku. Ni kita panggil Perhentian Island Resort guys ku. Dia ada restoran, dia ada bilik, dia ada macam-macam lah. Snorkeling, diving ada belaka guys ku. Jadi kalau korang nak mari boleh turun kat jeti ni. InsyaAllah. Nampak ni cantik cuaca. Lepas tu comel pantai ya guys ku.